Hai, Assalamualaikum. Raya tahun ni jom kita pakat-pakat buat kuih crispy fingers, nak tak? Sedap betul kuih ni tau. Jom teman serasa. Tapi sebelum tu, kita dengar rangup ke tak ya? Saya patahkan dulu. Rangup kan? Okey, saya cicah dengan sos coklat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rangup, sedap, rapuh. Base ni saya tak buat manis sangat Nah, just nice dia manis dia. Manis-manis sedang. So bila kita cicah dengan sos coklat, okey, sangat ngam. Sedap. Rangup betul. Saya tolong makan untuk sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya sos coklat ni. Tapi kita kena buat dark coklat tau. Dark coklat dia kurang manis. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sangka betul gabungan tepung pulut, tepung beras dan juga santan hasil dia sangat-sangat sedap, lemak-lemak manis dan juga sangat crispy. Jom kita tengok bahan-bahannya. Kita perlukan 80 gram tepung beras, 180 gram tepung pulut, 50 gram gula. Manis kuih ni sedang-sedang je ataupun just nice je. Gula ni saya blend halus dulu ya. Seterusnya 30 gram margarin, 150 ml santan sederhana pekat, 1 biji telur, 1/4 sudu teh garam dan yang terakhir setengah sudu teh esen vanila.